Saya kan selalu gini, saya jumpa kawan, dia kata macam ni, Ustazah tak sesuai, dia kata kita perempuan ni nak kalau nak pergi hiking pakai menutup aurat ni tak sesuai. Memang kalau hiking ni kena pakai ketat-ketat. Lepas tu baju ketat-ketat. Saya kata macam mana aku nak hiking? Aku kan ustazah, faham tak? Tapi bila saya jumpa Farah ni dia bernikah dan berjubah, dia ajak saya main benda ekstrim. Oh benar, belajar tu. Kita pernah yang tu simple aja simple. Tapi water rafting. Oh, water rafting. Kita guling water rafting. Tapi Farah pun macam ni lah. So macam mana saya dah bersedia dah. Okey. Cuba cerita pengalaman tu lah. Pengalaman pakai ni lah. Okey. Sebenarnya kita boleh ke letak awak? Jadi sebenarnya betul macam saya kata tadi, kenapa orang rasa kena pakai pakaian yang fit? Sebab memang kalau kita tengok hari ni banyak pakaian outdoor tu memang yang lebih ringan, lebih fit ataupun senang untuk kita bergerak. Tapi saya dah mencuba. Maksudnya saya dah mencuba dan kita juga teliti untuk pakaian ataupun material macam mana kita nak bergerak. Jadi saya rasa itu tidak menjadi penghalang lah. Sebab saya mampu. Orang lain pun boleh juga. Ya. Dan soalan tu banyak sampai di DM saya. Macam mana Kak Farah hiking dengan berjubah? Jadi saya selalu bagi tahu orang, kita berjubah bukan tak pakai seluar dan kita pakai. Kau kira sejuk. Kau kira sejuk. Kita pakai Saza. Orang ingat kita pergi jumpa pakai seluar. Kalau kain nak panjang macam mana, Dik? Kalau guling-guling pula betul tak? Kain nak turun dengan tali tu. Betul. Jadi terselak aurat pula. Ya. Jadi jubah ni bila ada seluar kat dalam, dia senang je membuatkan pergerakan kita lebih lancar. Cuma cara kita tu berbeza sikit. Maksudnya kalau kita nampak ranting kat depan ke kan, pokok-pokok kat depan, kita dah ready dah ni. Mata kita bukan dekat bawah ni je, seluas mata. Kena perhati lah. Sesuaikan dengan pakaian kita ni. Ya, sungguh. Kita kalau boleh, kita nak berjubah tak ada masalah. Tapi tolong jangan menyusahkan orang, tu je. Jadi kita kena tahu kemampuan diri kita tu tahap mana. Kalau kita rasa kita boleh, jangan menyusahkan orang, kita cari tahu macam mana nak buat. Itulah saya sampai sekarang saya rasa insya-Allah tak ada masalah pun dengan pergerakan menutup aurat tu. Siapa yang nak tengok aktiviti Puan Farah boleh pergi dekat Sairah Traveller. Ya, betul. Boleh tengoklah aktiviti Puan ada kalau tapi lebih kepada personal NRF.